Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. الحمد لله. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta sahla. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wasahhil lana wa fadlik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi, setiausaha dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pada malam ni kita dapat bertemu dalam rutin jadual kuliah bulanan ini, menandakan kita masih lagi dipanjangkan usia sehingga pada malam ini diberikan kesihatan dan juga kelapangan waktu, dan tempat pertemuan kita adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Kita juga berada dalam majlis yang penuh dengan barakah, majlis ilmu, yang kita mengharapkan daripada majlis ini diberikan kita kebaikan dengan difahamkan pada agama Islam, diberikan kekuatan beramal dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digolongkan sebagai golongan orang yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah melalui ta'lim, ilmu. Dan kita bicarakan tentang kitab hadis qudsi, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang dilafazkan dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bicara dengan nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adalah Nabi tidak pernah bicara dengan nafsu melainkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis kursi pada malam ini Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, auhallahu ta'ala ila Daud an qul liz-zalamati la yadhkuruni fa inni adhkuru man yazkuruni
wa inna dzikri iyyahum al-anahum. Hadis riwayat Al-Hakim. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, katakanlah kepada orang yang buat zalim ataupun orang yang melakukan kezaliman, janganlah kamu mengingati aku. Zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah kamu bertaubat ataupun usaha kamu bertaubat daripada kezaliman itu. Kerana orang yang selalu ingat aku, memang aku akan sentiasa mengingati orang yang mengingati aku. Maknanya Allah sentiasa ingat. Kalau kita ingat Allah sendirian, Allah ingat kita sendirian. Kalau kita ingat Allah dalam berkumpulan, maka Allah akan mengingati, menyebut-nyebut kita dalam kumpulan yang lebih besar. Itu dalam hadis kursi yang lain. Tetapi kata Allah SWT, wa inna zikri iyyahum annal anahum. Tetapi bagi ingatanku kepada orang yang buat zalim ni, mana orang yang buat zalim dia ingat Allah, dia sebut nama Allah. Bila Allah sebut nama dia, diulang Allah balas balik dengan sebut nama dia dengan berupa laknat kepada mereka. Jadi tuan sekalian, secara sepintas lalu kita nak faham, pertama Allah wahyu kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud ni kita tahu bahawa dia seorang Nabi Rasul yang pertama menjadi raja di kalangan Bani Israel. Kalangan pertama, orang yang pertama menjadi raja. Dan Nabi Daud AS sudah tentu dia orang yang adil, seorang Nabi dan Rasul. Anaknya Nabi Sulaiman AS, maksudnya zaman kegemilangan, keemasan Bani Israel adalah di zaman Nabi Daud dan Sulaiman AS. Allah peringatkan Nabi Daud AS, bukan maksud Nabi Daud ni zalim, tapi peringatkan kepada Nabi Daud supaya jangan buat zalim. Kerana sinonim kezaliman ini, adil dan zalim ini adalah pada pemerintah, pada rakyat. Sinonimnya begitu. Walaupun umumnya banyak lagi faktor adil dan zalim itu boleh kita tafsirkan. Yang kedua, nak menunjukkan marahnya Allah SWT pada orang yang buat zalim. Ini sepintas lalu ni. Marahnya Allah SWT kepada orang yang buat zalim, kerana Allah sendiri telah mengharamkan kezaliman dirinya kepada makhluk. Sebab itu tuan-tuan sekalian, di hari akhirat, kalau kita baca kitab hadis, 40 hadis huru-hara kiamat, cerita bab selepas daripada kebangkitan manusia, dikumpulkan manusia itu di sebuah padang alam akhirat, namanya padang mahsyar. Nabi SAW gambarkan padang mahsyar ni upama padang yang putih, pasir yang putih, seumpama tepung putih. Tidak ada tanda-tanda pernah dijejaki ataupun didiami. Tak pernah ada orang duduk ataupun sampai di situ, mana Allah baru ciptakan. Dan ulama bahas kenapa Allah ciptakan serba putih habis. Tak ada tumbuhan, tak ada gunung, tak ada lembah. Kenapa putih? Kerana putih itu lambang keadilan. Allah akan bertindak seadil-adilnya. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang maha adil? Sehingga kan para nabi rasul juga dipanggil untuk dipersoalkan, dipertanggungjawabkan. Walaupun telah jelas nabi dan rasul telah disebut dalam Quran, bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun diminta menjawab persoalan tentang apakah telah disampaikan dakwah, seruan. Kita baca surah Nuh, membuktikan bahawa Nuh telah berdakwah lailan wa naharan, siang dan malam dakwah, tetapi tetap menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan binatang-binatang yang mungkin dia menanduk binatang yang lain juga dipanggil, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, kerana Allah Maha Adil. Dan Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Apatah lagi
hamba-hamba je, makhluknya melakukan kezaliman, itu murkanya Allah SWT. Dan dalam bentuk kemurkaan Allah luahkan. Kerana bab zikir ni Allah sangat suka orang berzikir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sabaqal, orang yang mendahului, Nabi sebut ada kalangan mereka yang mendahului kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang mendahului kita iaitu masuk syurga? Iaitu orang yang zikir pada Allah di kalangan muslimin, mukmin dan mukminat. Zikir, mana ingat Allah, sama ada dengan lafaz sebutan ataupun dengan ingatan. Allah sangat suka orang yang zikir. Tadi disebut bahawa orang yang zikirnya seorang diri, Allah akan ingat dia seorang diri secara bersendirian. Orang yang menyebut nama Allah dalam kumpulan, maka Allah akan menyebut nama orang itu dalam kumpulan yang lebih besar. Maksudnya Allah suka sangat bab zikir. Tetapi orang yang duk zalim, Allah perintahkan kamu jangan duk zikir lah. Kerana aku ingat orang yang zikir ni, aku ingat. Tapi orang yang melakukan kezaliman, walaupun dia menyebut nama aku, membesarkan aku, tetapi aku akan sebut dia dalam bentuk kemurkaan, dalam bentuk laknat. Ini secara sepintas lalu. Apa maksud zalim? Ini kita nak bahas. Masal makna kezaliman ialah aniaya dan juga melampaui batas yang telah ditentukan. Apa sahaja benda yang buat lebih melampau, kan? Tagha, kan? Orang yang melampau. Izhab illa fir'auna innahu tagha. Dia orang yang melampau. Pergilah pada kamu, pada Fir'aun, dia melampau. Fir'aun melampau satu kerana dia melakukan kezaliman, penindasan pada rakyat dia. Yang kedua, dia mensyirikkan Allah, kufurkan Allah SWT, kemuncaknya dengan mengaku dirinya Tuhan. Itu benda paling besar. Setakat zalim pada rakyat satu perkara, tapi lebih besar daripada itu, dia mensyirikkan Allah SWT, sehingga akhirnya kemuncak dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi orang yang melampau batas, penganiayaan kepada apa juga, termasuk diri sendiri dan juga kepada orang lain, mana melampau batas daripada perkara yang telah ditentukan. Erti zalim menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama' ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya. Sama ada kurangkan, tambah atau mengubah, sama ada waktu, tempat ataupun kedudukannya. Secara bahasanya, iaitu meletakkan sesuatu bukan tempat yang semestinya. Bagi contoh, Quran tempatnya mulia, mesti tempat di atas. Dia tak boleh ada lebih daripada letak di atas Quran ni kitab-kitab lain, melainkan Quran yang sama, tindih, tak apa, Quran yang sama. Tapi tiba-tiba ada benda lain, kitab yang bukan Quran, letak atas Quran, tak boleh. Itu meletakkan sesuatu pada tempat. Tak boleh letak di bawah, di atas lantai, kurang-kurangnya ada alas, ada rehal macam tu, tak apa, untuk bacaan. Itu meletakkan sesuatu pada tempat. Dan mestilah paling baik tempat yang tinggi, sebab dia mulia, bukan tempat yang hina. Sebab itu orang yang menghina Quran, dia buat sihir melalui Quran, iaitu penghinaan pada Quran. Letak kat tandas, letak dengan darah dan macam-macam bentuk lagi. Itu satu bentuk penghinaan kepada Quran. Begitu juga dengan apa jugalah, mana meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat. Kita songkok letak kat atas, dia boleh letak kat kaki. Kopiah serban letak kat kaki, itu zalim. Ataupun terbalik, kasut letak kepala, kasut letaknya kat kaki, dia pakai kat kepala. Ini satu bentuk yang zalim. Zalim lah, benda yang bukan sepatutnya. Dan mengubah, mengurangkan. Dalam sejarah, Nabi Syuaib berdepan dengan kaumnya yang mengurangkan timbangan, takaran,
mengurangkan. Peniaga mengurangkan timbangan, menyebabkan berlaku zalim pada pembeli. Yang ketika itu pembeli tak ada pilihan, sebab itulah dia nak beli barang, tapi dia tahu dia akan dapat kurang. Zalim. Itu makna zalim. Zalim, menipu ke, mengurangkan ke, menyebabkan orang dapat sepatutnya banyak tapi sikit. Dia tidak berlaku adil dalam perniagaan, dan macam-macam lagi lah kita nak sebut. Dia tidak letakkan sesuatu pada kedudukan yang semestinya. Itu zalim. Kemudian ataupun berikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kamu berikan suatu amanah pada yang ahli, yang berhak. Tiba-tiba beri pada yang bukan berhak, tak layak. Itu zalim. Itu juga perlakuan zalim. Zalim yang kadang kita tak perasan, itu zalim. Oleh kerana itu, perkataan kezaliman diertikan sebagai penyimpangan dari ketentuan, lari daripada yang sepatutnya. Kalau kita sebut jalan, menyimpang dari jalan yang kita patut lalu, kita menyimpang tempat lain, memang tak akan sampai. Ikut waste kan, nak lalu jalan lain, kalau sampai tak sampai. Lari daripada penyimpangan daripada ketentuan, sama ada baik besar ataupun kecil. Dan ulama mengatakan, dikatakan orang itu zalim apabila melakukan dosa, sekalipun kecil, apalagi dosa besar. Apatah lagi bab kita melakukan dosa. Dosa ni zalim. Zalim kan Allah sebut zalim, menzalimi diri sendiri. Orang yang buat dosa ni, dia zalim pada diri dia sendiri. Nanti kita akan sebut 3 bentuk zalim. Mana kalau buat dosa ni zalim, sebab Allah dah letakkan had. Halal jelas, haram jelas. Tengah-tengahnya wa bainahuma umurun mustabihat, ada benda yang syubhat, mutasyabihat, yang tak jelas. Tak jelas tu mungkin dah hukumnya makruh dan sebagainya, perbahasan. Tapi yang sebutnya halal, kena buat. Halal bukan kena buat, boleh buat. Halal kalau wajib kena buat. Halal tu dah jelas hukumnya dalam Islam. Haram juga dah telah kita sebut haram. Perkara yang haram jelas, mana kena tinggalkan. Banyak perkara yang haram ni kena tinggalkan, tapi buat juga, mana dia zalim. Dia melakukan kezaliman, benda yang maksudnya, dan itu menyebabkan dosa. Baik haram tu maksudnya dosanya kecil ataupun dosanya yang besar, maka dia telah melakukan kezaliman. Dan balasannya ialah kalau dia kena bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dalam keadaan dia berdosa, apatah lagi dosa besar, maka hukumannya akhirat dia akan dihumban ke dalam api neraka. Bab dosa kecil kita boleh bahas dari sudut macam mana nak hapuskan dosa kecil. Kita baru habis puasa hari Arafah kan. Antara fadilat hari Arafah ni, hadis riwayat Muslim, Allah ampunkan dosanya setahun lalu dan setahun akan datang, 2 tahun. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dah. Cuma yang besar-besar jangan buat. Tapi kalau buat juga dosa, minta ampun juga. Minta ampun pada Allah SWT. Maka kerana orang buat dosa ni adalah orang zalim. Kerana Allah telah tetapkan, disebut dalam hadis, setiap raja ada kawasan larangan dia, tak boleh masuk. Masjid ni pun ada kawasan larangan kan, tak boleh. Kita parking ni untuk orang masjid, tiba orang kediaman duk parking kat masjid, tak boleh lah. Kegunaan peribadi, masjid ni untuk kegunaan awak. Tiba duduk dalam masjid ni dia, untuk diri dia, bawa family, tidur bukan sekejap tapi lama kan. Tak boleh, sebab ni kegunaan awak untuk jemaah. Jadi kita faham begitu. Maknanya kawasan larangan, tak boleh untuk suka-suka dia, sebab ni rumah Allah SWT. Maka Allah ada kawasan larangan sendiri. Kawasan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu jelas. Jadi kalau orang tu buat dosa, maknanya dia telah melakukan kezaliman. Sebab Allah dah jelas kan. Melainkan benda yang sifatnya khilaf, makruh ni kalau buat selalu telajak kan, Nabi sebut kalau kamu buat benda yang syubhat,
kita buat ni dia ke arah benda yang haram, maka elok kita tinggalkan. Bila makruh atau benda yang syubhat ni kita buat ke arah benda yang haram, lagi benda yang haram, dah tentu jelas haram dosa, sama ada kecil ataupun besar. Jadi sebahagian hukama, sebahagian ulama membahagikan kezaliman tu ada 3 bahagian. Zalim ni ada 3 bahagian. Yang kita nak bahas duk zalim-zalim ni ada 3 benda. Pertama, kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga manusia buat zalim pada Allah. Kita ni diciptakan oleh Allah dari Siti Hai, tiba-tiba nak buat zalim pada Allah. Kita semua disubsidi oleh Allah. Macam mana dimaksudkan kezaliman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kezaliman yang terbesar dari jenis ilah kufur, iaitu engkar pada Allah. Kufur ataupun kafir. Kafir ni maksudnya apa? Dia menutup, menabirkan diri dia daripada kebenaran. Itu orang kafir. Orang kafir ni bila kita sampaikan pada mereka, mereka tutup telinga, tutup mata, tutup mulut, dan otak hati mereka tutup, tak nak mendengar, tak nak menerima kebenaran. Itu kafir. Ialah dalam bahasa akidahnya, setiap yang bukan Islam kafir lah. Akidahnya setiap yang bukan Islam tu kafir. Tapi yang lebih difahami adalah orang yang kita dah sampaikan dia menolak, sama ada keras ataupun dia menolak, tak nak, dan kita tak boleh paksa. Lebih lagi menentang, itu lagilah kafir yang jelas. Jadi orang yang zalim adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri dia pelbagai nikmat, dan bukankah kita telah mengakui bahawa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam roh kita, alam roh ni Allah telah hidupkan kita, tapi tidak mempunyai, kita tak ada memori nak kenang. Sebab alam roh ni alam yang hanya Allah yang tahu. Alam roh makna alam yang sebelum kejadian kita dan lepas daripada kita mati ni, alam roh. Yang sebelum daripada kejadian kita ni, alam roh, kita tak tahu kat mana. Tapi telah dijelaskan oleh Allah bahawa manusia dipersaksikan, bukankah Allah Tuhan? Allah itu Tuhan kita. Qalu bala syahidna, kami menyaksikan wahai Allah. Mana asal manusia ni dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut lahirnya, ibunya, bapanya yang sama ada Islamkan dia ataupun meyahudikannya, memajusikannya ataupun menasranikan dia. Kalau kekal dalam keadaan mana dia kufur, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Allah itu sebesar-besar kezaliman. Ataupun orang yang melakukan syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Dia sama nilai dengan orang kafir. Syirik mana menyamakan Allah dengan sesuatu ataupun buat tandingan pada Allah, menganggap sesuatu yang lain kuasa sama dengan Allah ataupun lebih daripada Allah. Mana orang yang lakukan syirik? Orang Islam buat syirik ada? Percaya kepada sesuatu yang lain daripada Allah, minta tolong pada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Tolong tu bukan tolong macam kita minta tolong orang, bergantung, termasuk percaya dengan benda-benda yang gaib selain daripada yang dimestikan untuk kita beriman. Dengan khurafatnya, suatu benda dia percaya, maknanya itu perkara yang syirik. Itu sebesar-besar kemurkaan Allah SWT. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW jelaskan, Allah berfirman, anak Adam melakukan 2 perkara yang Allah sangat murka. Pertama, melakukan pendustaan padaku, dan sepatutnya mereka tak perlu, mereka tak layak buat begitu, mendustakan Allah. Yang kedua, mereka mencela aku, yang juga sepatutnya mereka tak boleh buat begitu. Adapun mereka mendustakan aku ialah mengatakan bahawa aku, iaitu Allah, tidak mampu nak hidupkan manusia setelah mati. Kita bahas dulu, ada hadis tentang tu, hadis kursi. Anggapan manusia bahawa bila mati habis dan takkan mungkin Allah boleh hidupkan balik.
Sedangkan ciptaan kedua lebih mudah daripada ciptaan pertama. Ciptaan manusia yang kedua ni lebih mudah daripada ciptaan pertama. Sebab ciptaan pertama kita daripada tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Daripada setitik air kita diciptakan oleh Allah Subhanahu taala, maka kita akhirnya jadi manusia. Ciptaan kedua kita dah ada, maknanya kita ada sampel. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia dustakan Allah. Bahkan di kalangan para nabi pun ada persoalan begitu. Tapi cuma mereka tidak beriman. Mereka bertanya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Dia macam nak inginkan dan menambah iman. Dalam hatinya bertanya, bagaimana Allah ciptakan orang yang mati? Lalu Allah tanya pada Nabi Ibrahim, kamu tak yakin ke wahai Ibrahim? Nabi kata, bukan. Nak menenangkan hati. Mungkin sebagai ilmu pada dia. Dan Allah perintahkan untuk sembelih 4 ekor burung. Kemudian dipisah-pisahkan, dipotong-potong, campur-campur dan letak di 4 buah bukit gunung yang berbeza. Kemudian seru dengan nama Allah, datanglah burung-burung itu. Tenanglah hati Nabi Ibrahim. Dia bukan tidak mendustakan Allah. Kisah tentang Nabi Uzair alaihissalam yang dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Sebab Nabi Uzair terdetik dalam hati dia melihat mayat bergelimpangan. Macam mana Allah hidupkan balik orang yang dah mati? Bergelimpangan. Mungkin nanti dah habis ni, kalau tak diurus mana tulang-tulang pun bercampur dengan tanah. Macam mana Allah hidupkan balik mana orang yang sama? Allah akhirnya matikan dia selama 100 tahun. Dan Allah hidupkan dia. Tanya, berapa lama kamu tertidurlah. Dia kata setengah hari. Allah mengatakan kamu 100 hari. 100 tahun. 100 hari, 100 tahun. Tengok binatang kamu. Binatang dia dah jadi, kenderaan tunggangan dia dah jadi tulang dah. Lalu Allah cantumkan balik, hidup balik keldai dia. Akhirnya dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah Nabi Uzair mempertikai, tak. Sekadar hatinya bertanya. Tetapi manusia yang lain mengatakan bahawa Allah takkan mampu. Yang mendustakan Allah, dia kata Allah takkan mampu, dah mayat, dah jadi, dah mana kubur ni pun dah bertindan-tindan. Ratus ribu, beribu orang, beribu tahun lamanya. Kita pun tak tahu, mungkin tapak kita ni kubur orang, tak tahu. Tiba-tiba hari akhirat Allah hidupkan balik. Itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia ni mencaci Allah ataupun mencaci Allah SWT dengan mengatakan bahawa Allah itu punya anak. Ini sebesar-besar kemurkaan Allah. Baik itu tuan-tuan sekalian, asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Kenapa turunnya surah Al-Ikhlas? Kerana orang musyrik, orang kafir tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, sifat manusia ni, dia Tuhan ni mesti nak dilihat, mesti sesuatu yang boleh didampak sebagai proven, bukti untuk disembah. Maka dia tanya pada Nabi SAW, bagaimana rupa bentuk Tuhan kamu? Lonjong ke, bulat ke, lebar ke, besar mana ke? Dia ingat macam Tuhan ni yang disembah tu, objek, patung dan sebagainya. Maka Allah SWT turunkan wahyunya dalam surah Al-Ikhlas. Antaranya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak seperti sangkaan manusia, Allah berhajat pada anak. Dan bila kalau ada anak, dia mesti ada anak, mesti ada cucu lepas tu. Anak mesti nak ada anak, dah berketurunan Tuhan. Diperanakkan pula, mana ada kedua ibu bapa. Kalau ada ibu bapa, mana satu yang lebih kuasa? Dah jadi celaru, dah macam makhluk. Laisa kamitsli syai', sedangkan Allah tak sama dengan makhluk. Yang tak boleh kita nak membayangkan, tak boleh. Dan Allah tidak bergantung pada itu. Tidak tertakluk pada masa, tidak tertakluk pada apa juga. Anda Allah di luar daripada
Kalau disebut alam semesta ni diciptakan oleh Allah, Allah bukan sebahagian daripada alam semesta. Jadi itu disebutkan itu zalimnya manusia. Dan dalam Quran disebutkan Luqman mendidik anaknya. Perkara pertama tentang jangan kamu syirikkan Allah. Dalam maksud lain, tauhidkan Allah. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah SWT. Dan inilah diajar oleh para Nabi dan Rasul, yang mereka wasiatkan pada anak-anak. Nabi Yaqub pesan pada anak, lepas aku mati, siapa yang kamu nak sembah? Kami sembah Tuhan kamu, Tuhan pada ayah-ayah kita semua, iaitu Allah SWT. Luqman pesan pada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Di sisi Allah, dosa paling besar syirik. Syirik ni maksudnya ialah menduakan Allah, menyengutukan Allah, termasuk dengan perbuatan keluar Islam, asal Islam. Yang kufur ni satu hal, satu perkara. Orang yang Islam mensyirikkan Allah, tu juga sebesar-besar dosa di sisi Allah SWT. Di sisi kita manusia ni, kita anggap tak besar ni. Sebab undang-undang taklah berat kan. Jadi kalau Islam yang sebenar, ikut-ikut Islam yang sebenar, mana orang keluar daripada Islam sampai tahap boleh dihukum bunuh. Dia beri tempoh kan, taubat 3 hari. Taubat mana masuk mungkin ajaran sesat ke, dia syirik ke, apa jugalah perbuatannya yang keluar akidahnya, syahadahnya. Daripada itu kita minta dia bertaubat. Mana tidak ada istilah dia nak keluar, permohonan keluar daripada Islam. Walaupun banyak sekarang, banyak. Itu betul buat istitabah, mana dia kena runding balik, diberikan kefahaman, kesedaran balik bahawa tak boleh. Sebab itu sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap dosa besar ni adalah bunuh. Memang dosa besar, bunuh dosa besar. Membunuh, lari dari medan perang, derhaka pada kedua ibu bapa, itu semua dosa-dosa besar. Tapi yang paling besar di sisi Allah adalah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang asalnya memang dia kufur, kafir, ataupun tidak Islam, kekal dia dalam keadaan itu, mati dia dalam keadaan itu, maka iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak ada nilai, tidak ada akidah, tak ada tauhid dalam diri dia, maka dia kekal dalam neraka. Kerana itulah kita dakwah pada mereka, sampaikan Islam pada mereka. Dan kerana itulah kalimah tauhid, kalimah yang paling disukai oleh Allah. Kalimah tauhid, kalimah yang paling disukai oleh Allah SWT, sehingga disebut dalam hadis, siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ada orang petikai, macam mana boleh kalimah tauhid je syahadah masuk syurga? Macam tak logik. Tuan-tuan sekalian, pertama kita nak beritahu syurga neraka milik Allah. Kita bukan mensyurga dan menerakakan orang, tapi Nabi SAW menyebutkan, maknanya KPI paling asas Allah letakkan pada setiap orang kalimah syahadah itu, untuk dia melayakkan masuk syurga. Nabi tak cakap direct terus masuk syurga, mungkin lambat, mungkin, tapi akhirnya syurga. Kalimah tauhid pertama. Yang kedua, siapa kalangan kita boleh jamin akhir hayat kita dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun la ilaha illallah? Sebab orang yang mampu ucapkan kalimah itu di saat akhir hayat, itulah perkataan terakhir yang disebut sebelum dia bertemu dengan Allah. Mati itu kan misteri. Mati itu misteri, rahsia Allah. Tak ada orang boleh jawab bila dia mati, bagaimana dia mati, di bumi mana dia mati. Tak ada orang boleh jawab. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah yang akan berlaku kepada setiap kalangan kita, tapi tak tahu nak jawab macam mana. Tak boleh, sebab itu rahsia Allah. Dan beruntunglah orang yang bila boleh diizinkan oleh Allah dengan akhir hayatnya, kalamnya disebut kalimah la ilaha illallah, layakkan dia masuk syurga.
Dan ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mungkin itu dia kembali kepada Islam. Sama ada revert ni dia kita sebut memeluk Islam lah, ataupun dia bertaubat kembali, mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, kalimah yang berat. Timbangan arasy Allah Subhanahu wa taala, lidah kita ringan. Dalam timbangan arasy Allah, dalam timbangan mizan tu berat. Layak dia masuk syurga. Sebab Allah letak syarat itu. Bukanlah maksudnya tak ada beramal. Untuk kita kena beramal. Tapi ini Allah nak beri rahmat bagi orang yang mungkin itulah dia sempat. Dalam hidupnya dia tak sempat beramal. Sempat kalimah syahadah, meninggal. Dia tak buat apa-apa pun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan bisikkan pada ayahnya, bapa saudaranya Abu Talib, sebut kalimah tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Nabi sebut, aku jamin wahai paman, pak saudara, aku jamin kamu syurga. Abu Talib dalam keadaan dia tak sempat nak sembahyang apa semua, dia tak Islam sebelum tu, dan dia akhirnya pun tak sempat. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Amul huzni, tahun kesedihan, bukan sebab sekadar kematian pak saudara, tapi sebabkan dia tidak mati dalam keadaan tauhid pada Allah. Jadi kita faham bahawa maksudnya sebesar-besar kezaliman di sisi Allah orang yang melakukan syirik ataupun kufur pada Allah. Allah ciptakan kita daripada kosong dan segala-galanya Allah beri pada kita, tiba-tiba kita sembah hak lain. Itu macam kita lah, bagi orang besarkan anak tu, kita lahirkan anak, isteri kita lahirkan, besarkan anak tu, besar-besar dia lawan kita, lawan sungguh, bertentangan dengan gitu, naik suara kita dah makin tua, dia pukul pula kita kan? Apa perasaan kita? Tatang bagai minyak yang penuh anak ni, bagi segala-galanya, kasih sayang apa yang tak cukup, maknanya didikan semua ada, tapi besar-besar dia lawan kita. Lawan bukan sikit-sikit, bukan sekadar naik suara, lawan memang macam musuh. Maka sudah tentu hati kita marah. Begitulah Allah dengan hambanya yang kufur, engkar kepada Allah. Termasuk golongan yang disebut ni adalah golongan nifak, golongan munafik. Munafik ni sama orang kafir. Lidahnya Islam, zahirnya nampak Islam, tapi hatinya tidak Islam. Hatinya bahkan memusuhi Allah, musuhi agama Allah. Cuma yang ni kita susah nak tengok. Nampak tanda ayatun munafik salasun ataupun arbaun. Tanda munafik 3 atau 4. Tanda je lah. Cakap bohong, bila berjanji dimungkiri, amanah dikhianati. Tambah kalau dia ada pertengkaran ni, dia akan panjang-panjangkan, dia nak menang. Ini tanda-tanda munafik. Tapi nak kata direct munafik, kamu munafik, nak tuduh orang munafik, tak boleh. Itu kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kenal orang munafik, bahkan ada yang terkenal. Nabi sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang ikut Nabi, orang Bani Mustalik, satu perang yang orang munafik ikut, tapi lepas tu buat masalah banyak. Tapi Nabi tak hukum, sebab dia ikut zahirnya Islam. Ni sebab itu Allah mengatakan besar. Syirik ni perbuatan yang besar, yang bukan sikit-sikitnya perbuatan. Allah tidak ada kompromi bagi orang yang melakukan syirik. Tidak ada kemaafan bagi orang yang mati dalam keadaan syirik pada Allah. Tentang orang yang beramal dengan syirik, buatan syirik, contohnya dia sihir, melakukan sihir kan? Maknanya dengan percaya sesuatu selain daripada Allah. Dia percaya dengan apa juga bentuk lah, dia amalkan tu, kuasa ni, susuk lah, macam-macam bentuk, dia bela benda ni, akhirnya sampai mati, tak taubat pun. Maka di sisi Allah, orang ni telah melakukan syirik, percaya kepada kuasa selain pada Allah.
minta tolong kepada sesuatu selain daripada Allah. Orang ni Allah sangat marah, sangat murka. Itu zalimnya manusia kepada Allah. Ya Allah tak jejah apa? Kita kata zalim pada Allah, apakah Allah terjejah dengan kezaliman manusia itu? Jawapannya tidak. Yang rugi tetap manusia itu sendiri. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Apabila maka nyatalah bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang berdusta terhadap Allah. Dia mereka-reka perkara yang dusta, mana dia cipta je dakwaan pada Allah. Tu yang kata Allah tu ada anak, Allah ni macam ni, Allah sebab apa? Tak ada ilmu. Atau orang kafir tuan-tuan sekalian, dia mencipta agama, mencipta sembahan. Begini ikut cara sembahan, ini ikut Tuhan. Dia mereka-reka, mengagak-agak tanpa ilmu. Kita datang daripada wahyu. Sebab itu kita secara penyembahan, sembahan kita kepada Allah SWT cara yang betul. Allah ajarkan kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya betul. Maknanya orang Islam ni tak akan sesat, insya-Allah. Melainkan dia masuk ajaran sesat. Dia tak akan sesat selagi kita berpegang pada Islam yang telah pun lengkap ni, insya-Allah. Syariat kita betul. Sembahan, macam mana Allah mengajar kita, kita menyembah Allah lagu mana, bagaimana? Rukuk dan sujud. Sujud kita ni tak ada pada ritual agama-agama yang lain. Mereka menyembah Tuhan mereka, tak ada yang macam kita sujud sungguh. Tak ada. Kita sujud, mana kita sujud maksud sembah, merendah dan menghina diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita tauhidkan Allah, dan kita tak akan sujud melainkan kepada Allah. Orang lain suruh sujud tak ada. Takkan kita nak sujud pada orang. Ada orang kata tunduk pun jangan pada orang, tunduk kan. Tapi tak apalah, itu perbahasan. Sujud tu tak boleh. Artinya sembah adalah kepada Allah SWT, menepati apa yang Allah suruh daripada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan, misi, iaitu pengabdian, ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Itu tujuan utama. Menyerah atau menyembah Allah dalam apa juga bentuk kehidupan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahya ummati lillah. Semua solat, ibadah, hidup dan matiku semua kerana Allah. Lingkungan penyembahan ataupun pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Bentuk kezaliman yang kedua iaitu zalim manusia kepada sesamanya. Tadi hablum minallah, kan? Hubungan kita dengan Allah pastikan betul, kita jadi hamba Allah. Yang kedua, sesama manusia. Ini yang kadang orang tak faham, iaitu berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi kerana perbuatannya, seperti melanggar janji, takabur, buat buruk, menganiaya orang dan sebagainya. Yang kita sinonim biasa zalim ni adalah orang yang ada kuasa kepada orang yang tak ada kuasa. Dia peras, dia aniaya lah, hak rampas, dia bunuh orang. Dia ada kuasa melakukan perbuatan kepada orang yang tak ada kuasa. Azan kita bila luar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ada masa dalam 5-6 minit insya-Allah. Nanti kita akan sama-sama solat Jumaat Isyak. Baik, tadi disebutkan tentang kezaliman. Bentuk yang kedua itu zalim sesama manusia. Iaitu niaya orang lah dan cerita, dia rampas hak orang, dibunuh orang, tu semua perbuatan zalim. Jangan lihat hanya orang yang ada kuasa pada tak ada kuasa. Pada sesiapa juga. Kita khianat, kita hasad dengki kat orang, zalim kan? Kita fitnah orang, zalim. Kita ada rumah, kita besarkan rumah sampai melanggar rumah jiran. Ada tanah sempadan tu kita besarkan, tu zalim. Tu perbuatan zalim. Kita tipu orang. Tadi dalam bab perniagaan, kita nipu dalam perniagaan. Mana kita kurangkan timbangan dia, bahak orang pembeli kita kurangkan. Patutnya kita lebihkan. Kalau lebihkan maknanya kita rugi sekejap tapi untung banyak, sebab pelanggan akan puas hati. Tapi tak, sebab dia fikirkan untung seketika. Itu perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Kita sebagai, bukanlah sekadar sebagai pemerintah, kita sebagai majikan kepada pekerja. Kita ambil pekerja dengan kita sampai masa tak bayar gaji. Yang Nabi pesan, bayar upah sebelum kering peluh. Dia dah buat kerja tapi tak bagi. Kalau tak ada duit tu lain cerita. Dia sengaja
tangguh berbulan, yang menyebabkan dia menanggung derita. Orang tu menanggung derita, paksa pinjam sana pinjam sini. Dia bekerja dengan baik, tak bayar, tu satu bentuk kezaliman. Baik itu tuan-tuan, orang yang buat zalim ni adalah dosa yang disegerakan pembalasan di dunia. Selain pada derhaka kepada kedua ibu bapa, orang yang buat zalim Allah segerakan balas. Bentuk individu, itu zalim pada orang. Lebih lagi kalau dia yang ada kuasa, dia bunuh orang rakyat dia, lagilah Allah segerakan pembalasan. Dan bagaimana orang yang dizalimi ini tuan-tuan sekalian, Allah layan sungguh. Maknanya sehinggakan doa ni mustajabkan oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, orang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemerintah, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Tak pasal-pasal dia kena. Kita ambil kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan dizalimi. Yang niaya sampai dia masuk, dicampak dalam perigi, kemudian dipenjarakan bertahun-tahun lamanya, bukan sebab kesalahan yang dia buat. Orang ini kalau mengangkat tangan pada Allah, Allah layak, sekalipun dia bukan Islam. Dia minta tolong, dizalimi kan. Lebih lagi orang yang beriman, orang yang soleh dizalimi, menafikan hak. Mentang-mentang dia tak ada apa-apa kan, jadi dia tak ada, kemudian difitnah. Akhirnya berlakulah macam-macam pada diri dia, kezaliman, dirampas hak dan sebagainya. Maka dia menadah tangan kepada Allah, minta pada Allah, Allah pasti akan mustajabkan doa lebih cepat. Sebab itu ini sebagai satu peringatan, jangan buat zalim pada orang. Kita sebagai ayah zalim pada anak, pada isteri, macam mana? Tak beri nafkah, tinggal gitu, zalim. Dalam keadaan kita bersenang-senang, tak beri nafkah pada anak dan isteri. Bertukar sumuslah isteri bekerja, ataupun tinggal gantung tak tali, macam-macam perkara yang berlaku dalam masyarakat. Itu zalim. Dalam keadaan dia hidup senang, tak fikir, sedangkan itu tanggungjawab dia. Seorang isteri tidak menunaikan tanggungjawab pada anak, pada rumah dan sebagainya, benda tu. Kita jangan melihat orang, kita melihat pada diri kita. Adakah kita pernah melakukan kezaliman pada orang? Rakan sekerja kita, jiran kita, yang ada orang dia bak parking je. Kita kecil bak parking, tapi dia punya nak kontrol parking, sampai jiran susah nak parking. Dia boleh parking selesa kan, 2 rumah sekali untuk dia parking. Jiran dia menyebabkan jadi susah. Dia bersenang-senang kan dengan rumah dia, buka lagu, buka radio kuat, jiran tak boleh tidur. Nak mengungut, nak mengadu, orang kata ni hak aku. Dia tak fikir hak orang lain. Jadi inilah tuan-tuan sekalian, benda yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Kena perhatikan, adakah kita telah berlaku zalim pada orang? Sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar. Jangan buat zalim. Jadi banyak lagi lah yang kita nak sebut. Ada bentuk kezaliman yang ketiga, yang tu insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Saya rasa sekadar itulah boleh disampaikan dalam kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada malam ni, semua yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtani fad'una ila hajatina ilaih wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.